Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, realiti ataupun retorik. Bahasa Melayu telah digunakan secara rasmi sebagai medium pengajaran di Malaysia dari peringkat sekolah rendah sehinggalah universiti. Ia memainkan peranan penting dalam memperkukuh identiti nasional, budaya dan nilai tempatan. Tetapi, terdapat cabaran besar terutamanya dalam bidang sains, teknologi dan undang-undang di mana kekurangan istilah teknikal dalam literatur akademik berbahasa Melayu menimbulkan persoalan, adakah bahasa Melayu ini benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu atau sekadar simbolik sahaja. Objektif pembentangan saya ini adalah untuk menilai peranan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi, membandingkannya dengan bahasa Inggeris dan mengemukakan cadangan untuk memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pendekatan kompetisi dalam akademik. Ramai pelajar fasih bertutur dalam bahasa Melayu tetapi kurang mahir menulis secara akademik. Cabaran ini lebih ketara dalam bidang STEM kerana istilah teknikal sukar diterjemah. Contohnya istilah seperti kuantum, entanglement, natural network ataupun algorithm masih digunakan dalam bahasa Inggeris kerana tiada padanan yang rasmi diterima secara meluas. Oleh itu, latihan dan bengkel penulisan akademik diperlukan bagi meningkatkan kemahiran pelajar dan pensyarah supaya bahasa Melayu dapat digunakan secara lebih berkesan sebagai bahasa ilmu. Seterusnya, untuk bengkel penulisan akademik. Salah satu langkah praktikal yang menganjurkan bengkel penulisan akademik secara berkala, khususnya untuk bidang sains dan teknologi. Bengkel ini menumpukan kepada struktur artikel ilmiah, menggunakan istilah teknikal yang tepat serta teknik menterjemah konsep kompleks ke dalam bahasa Melayu tanpa mengurangkan ketepatan makna. Contohnya, apabila menerangkan konsep neutral network, pelajar perlu memahami istilah tersebut dalam konteks sains, data dan dijelaskan dalam BM. Saya ingin bertanya kepada audiens ataupun kepada semua yang sedang mendengar, pernahkah korang cuba menterjemah istilah sains kompleks ke dalam bahasa Melayu? Bagaimana dan macam mana pengalaman anda? Selain pelajar ataupun pensyarah juga memerlukan latihan pedagogi bahasa supaya mereka mampu menjelaskan konsep-konsep saintifik secara jelas dan sistematik dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, proses kimia atau algoritma komputer boleh dijelaskan dalam bahasa kebangsaan dengan tepat, sekaligus memastikan pelajar memahami konsep asas sebelum beralih kepada istilah antarabangsa. Langkah ini memperkukuh penyampaian ilmu dan membina keyakinan pelajar terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bagi membina kemahiran menulis akademik pelajar, khusus literasi akademik boleh diperkenalkan pada peringkat awal pengajian universiti, seperti khusus literasi akademik. Khusus ini menekankan penulisan esei, laporan makmal dan kertas penyelidikan dalam bahasa Melayu dengan gaya formal dan berstandard tinggi. Dengan latihan berterusan, keyakinan pelajar terhadap bahasa Melayu sebagai medium ilmiah akan meningkat dan mereka akan lebih bersedia menghasilkan ilmu secara kritis dan reflektif. Gila. Untuk pendekatan dua bahasa berstruktur dalam realiti globalisasi ini, adakah tidak praktikal menolak sepenuhnya penggunaan bahasa Inggeris? Oleh itu, pendekatan dua bahasa secara berstruktur amat sesuai konsep asas diajar dalam bahasa Melayu untuk memastikan kefahaman menyeluruh, manakala istilah teknikal dalam bahasa Inggeris diperkenalkan secara sistematik dan dijelaskan dalam bahasa kebangsaan. Contohnya, dalam fizik kuantum, pelajar memahami konsep asas dalam bahasa Melayu. Sementara itu, istilah seperti superposition diterangkan dalam konteks bahasa Melayu. Pendekatan ini mengurangkan pencampuran bahasa tanpa struktur dan membina keyakinan pelajar. Seterusnya, untuk keseimbangan nasional dan global. Model dua bahasa ini membantu pelajar menguasai konsep dalam bahasa ibunda sambil bersedia menghadapi literatur antarabangsa. Ia menyeimbangkan identiti nasional dan keperluan global. Pelajar-pelajar tidak terpinggir kerana
kekurangan penguasaan bahasa kedua, malah mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa tanpa mengabaikan budaya dan bahasa kebangsaan mereka. Usaha memperkukuh bahasa Melayu, bahasa ilmu juga boleh diperkasa melalui kerjasama antarabangsa. Universiti Malaysia boleh bekerjasama dengan institusi luar negara untuk menterjemah jurnal dan buku akademik ke bahasa Melayu melalui pertukaran pakar, penerbitan bersama dan projek penyelidikan bahasa. Karya ilmiah bahasa Melayu juga boleh diterjemah ke bahasa lain untuk memperkenalkan perspektif tempatan kepada dunia. Ini membolehkan bahasa Melayu menjadi penyumbang ilmu global, bukan hanya penerima saja, tetapi kerjasama ini juga membuka peluang kepada pelajar mengikuti program mobility yang menekankan kepelbagaian bahasa dalam penyelidikan. Dan akhir sekali, teknologi digital membuka peluang besar untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, iaitu dengan menggunakan penggunaan teknologi seperti video pembelajaran, animasi interaktif dan aplikasi mudah alih boleh digunakan untuk menerangkan konsep sains dan teknologi dalam bahasa Melayu. Selain itu, sistem AI boleh membantu menterjemah jurnal saintifik ke bahasa Melayu dengan cekap dan juga membolehkan pelajar mengakses ilmu global dalam bahasa kebangsaan tanpa mengorbankan ketepatan makna. Dengan itu, kesimpulannya, secara refleksi, bahasa Melayu mempunyai potensi besar sebagai bahasa ilmu jika strategi berstruktur diaplikasikan. Integrasi dua bahasa memastikan keseimbangan antara identiti nasional dan keperluan global. Sebagai bakal guru, mempunyai tanggungjawab untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam pembelajaran. Ia juga membantu pelajar berfikir secara kritis dan menghasilkan ilmu yang relevan dengan konteks tempatan dan global. Saya ingin menutup dengan satu soalan reflektif. Bagaimana anda semua akan mengaplikasikan bahasa Melayu dalam pengajaran masa depan anda? Dan ini adalah rujukan utama saya oleh Comets J 2000 Language Power and Pedagogy, Spolsky B 2004 Language Policy, Crescent SD 1985 The Input Hypothesis, dan UNESCO 2003-2021 Education in Multilingual World, dan Fishman JA 1972 Halliday MA AK 1978. Dengan ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.